Malah nak cakap banyak-banyak, aku test terus baju hujan ni, bawah hujan, dan aku nak lajukan lagi air dia. Aku tambah dengan air pipe tu, tembak depan, supaya nak test dia punya masuk tak air. Kalau kita ride motor, dia tembus tak air ke dalam. Okey, settle. Okey, jom kita tengok dekat dalam dia macam mana, masuk tak air dekat dalam baju aku. Baju kalau masuk air kan mesti ada kesan basah-basah punya. So aku nak test baju hujan H&J ni, nampak basah. Okey, jom kita buka baju hujan ni. Dia ada 3 layer tau. Ini layer butang dia. Aku buka layer butang. Lepas tu dia ada lagi satu layer untuk cover zip. Ni layer ni. Okey, lepas tu baru boleh buka zip. Buka zip. And then kita tengok. Kering guys baju aku kat dalam. So korang boleh belilah. Untuk set ni korang dapat satu set tau. Siap dengan dia punya seluar sekali, dengan dia punya baju hujan sekali. Kalau korang nak beli, memang sangat recommend. Tak basah boleh tekan dekat beg kuning ke bawah tu, nampak? Ni seluar dia, dan ini dia punya baju full set dekat beg kuning bawah tu, H&J. Murah je.